Ada orang kata nasi lemak kat kedai ni kadang-kadang penjual letak minyak sebab nak bagi nampak berkilat. Adakah dia sihat? Sebenarnya bertambah sihat lah nasi lemak tu. Dah le beras tu dah dimasak dengan santan. Ditambah lagi dengan minyak. Terutamanya minyak kelapa sawit lah. Sebab yang paling murah kan. So anda kena faham lah. Dalam santan tu ada pelbagai jenis khasiat. Ada MCT-nya. Ada sangat banyak bahan anti keradangannya. Dalam minyak kelapa sawit pula ada macam-macam bahan anti keradangan juga. Ada vitamin E. Ada omega 9 yang sangat baik untuk kesihatan kita. Jadi beras yang dimasak dengan santan dan juga minyak kelapa sawit akan menjadikan nasi tu GI dia rendah sebab sebahagian daripada kanji dalam nasi tu dah dipegang oleh minyak dan juga santan tu. So dia tidak diserap oleh badan kita, dia keluar melalui najis. Jadi walaupun kita rasa kenyang tapi kurang gula masuk ke dalam darah kita. Nampak tak? Tapi saya tahulah kadang-kadang memang ada penjual letak minyak masak tu, tapi tujuan sebenarnya dia nak bagi nasi tu berderai. So tak ada masalah nasi lemak ni nak masuk santan, lepas tu nak masuk lagi minyak kelapa sawit, boleh. Beras tu jadi bertambah sihat kepada kita. Tapi kena ingat, janganlah makan 2-3 pinggan sekali makan tu. Makan cukuplah sekadar suku pinggan sahaja. Lauk tambah lebih, tak ada masalah. Nasi tu je jangan tambah. Sebab walaupun nasi tu dimasak dengan lemak sihat, kalau kita makan secara berlebihan, tetap akan bertukar menjadi lemak di dalam badan kita. So makanlah secara bersederhana. Makan-makan kurus.